Drama bersiri berjudul Bapa Mentuaku Mafia mula ditayangkan pada 13 Mei 2026 setiap Rabu dan Khamis jam 10 malam di Astroria. Boleh stream di Astro Go dan Sooka. Skrip drama oleh Norsheila Anwar dan diarahkan oleh Afiza Asram. Terbitan produksi Red Bean Production. Dibarisi pelakon seperti Zahiril Azim sebagai Ustaz Takdir, Siti Harisa sebagai Melissa, Dato Razak Ahmad sebagai Chief Zaid, Auni Yusri sebagai Murni, Shweta Sekun sebagai Hati, Nafi S. Zaidi sebagai Ajak, serta ramai pelakon membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Takdir, seorang ustaz muda yang disegani. Namun ketenangannya tergugat apabila ketua mafia, Zaid memaksanya untuk mengikat janji perkahwinan dengan putrinya Melissa. Apakah yang terjadi? Mampukah Takdir keluar dari kehidupan bahaya itu? Jangan lupa menonton drama Bapa Mentuaku Mafia.